Ada satu warung kecil ni bawah pokok. Cendol ada lagi cendol? Ada. Cendol pulut satu. Oh, dah nak habis dah. Ya. Dah nak habis dah. Tu dia. Besarnya. Ini mi kari kita. Ini atas apa sambal dia? Ya, ini sambal. Wow. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng, jumpa lagi kita. Okey geng, aku sekarang ni berada dekat homestay. Homestay aku duduk ni dekat Taman Wira Alostar. So, petang-petang macam ni aku tak boleh tidur, panas. Lepas tu aku ingat aku nak layan cendol lah. Aku nampak ada satu pot cendol kat depan tu tau. Aku ingat alang-alang kalau kedai tu ada lagi cendol, makanan apa ada lagi, aku nak buat review untuk korang. Kali ni aku jalan kaki lah. Aku malas nak bawa kereta jalan kaki. Okey geng. Mana satu laluan dia lah, aku pun tak tahu. So okey, kalau kedai channel tu buka aku bagi foto kang. Macam tapi macam biasa kan sebetulnya jangan besar kat channel aku pun tapi kali ni kita menapak lagi buang kalori kan. Okey geng, jom layan. Okey geng. Tu nampak yang ada banyak kereta-kereta tu. Dekat situ aku rasa pot cendol kita kali ni. Jalan kaki je lah. Jarak daripada homestay aku lebih kurang 4 kilo. 4 kilo tu 4 minit je jalan kaki. Boleh lah, boleh lah. Bila dah penat-penat macam ni baru syok kan kalau kita layan cendol. Tapi tengok macam ramai. Alamak, aku kalau ramai ni segan lah geng. Ni okey geng, ni dia cendol corner sawit. Bang. Cendol order dalam ah cendol. Ya, boleh. Kau duduk dulu biasa. Okey, baik bang, baik bang. Okey geng, kita duduk dulu lepas tu kita order sekali. Ada mana? Sini boleh kah? Okey macam ni lah view dia nampak. Okey bang, cendol ada lagi cendol? Ada. Cendol pulut satu. Cendol pulut. Makan sini ada apa? Dia ada mi kari, mi sup, laksa, potato soup. Ini apa? Mi kari ada? Kari. Lepas tu? Mi sup, laksa, potato soup. Bagi mi kari bang. Mi kari. Lepas tu tadi cendol pulut Ya. Sebelah tu nak tanya bang, sini buka pukul apa? Saya operasi daripada pukul 12.30 sampai 6.30. 12.30 sampai 6.30 petang. Ya, betul. Hari-hari buka? Saya cuti hari Jumaat. Cuti hari Jumaat lah. Abang owner? Ya, betul. Abang owner, minta maaf bang. Buat video tak apa kan? Abang saya kenal abang. Ya, Allah. Kerana tadi saya duduk homestay sini. Oh, belakang ni. Belakang sana ada homestay. Nampak petang-petang panas jalan kaki 3 minit sampai. Lepas tu cendol apa ya di sini tadi? Dia ada cendol besar. Okey. Cendol mangga. Okey. Buah. Apa dia? Cendol buah. Cendol buah. Ya, cendol pulut mangga. Pulut buah. Banyak. Cendol durian semua ada tak? Durian season ni saya tak buat. Belum musim lagi. Ya, betul. Okey bang, tadi bagi saya tadi cendol lah, cendol pulut dia. Okey. Dengan mi kari tadi. Ya. Lepas tu apa lagi yang sini guna cendol sawit bang? Ya, betul. Yang guna cendol sawit lah. Santan sawit. Santan sawit lah. Ya. Susah nak jumpa tu santan tu kan. Okey geng, ini dah cendol corner, bukan cendol, cendol. Nampak? Ni ada cendol kosong. Ada macam-macam lah harga-harga dia dengan banyak variasi. Banyak betul lah cendol dia. Banyak pilihan. Datang sini dah pening dah. Cendol pulut buah aiskrim. Ini memang premium ni. Semua benda ada dalam ni. Dah nak habis dah. Ya. Dah nak habis dah. Tu dia. Ini dia punya killer dia mi kari. Mi kari killer lah? Kira waktu saya datang ni tepat lah. Betul, tepat. Saya berjumpa orang yang tepat, owner sendiri, lepas tu kita layan mi kari. Okey geng, jom. Okey geng, ada satu warung kecil ni bawah pokok tepi jalan besar. Lepas tu kau tengok ada ramai orang lepak kat sini. Aku tengok gerai ni macam best lah sebab tak aku singgah. Okey, warung ni terletak dekat depan Taman Wira. Dekat ni kat Jalan Sultanah Bahiyah kalau tak silap aku. Lepas tu dekat tu nama dia Masjid Rahmah.
Lepas tu dekat sana tu ialah nasi kandar Wiraisani. So kedai dia kat sini. Nama kedai dia ialah Cendol Corner. Cendoi. Cendoi bukan cendol, Cendoi. Oh dia. Wih, besar punya. Ini mi kari kita. Ini atas apa sambal dia? Ya, ini sambal dia. Sambal dia. Dalam mi kari ni ada apa ya biasa? Dia punya mi. Masuk. Okay, fish cake. Fish ball. Tadi macam ni tahu kering tak? Tahu kering. Tahu kering kan? Ada kena ada lah kan? Ya, wajib. Lepas tu dalam cendol ni ada apa ya? Saya ada letak jagung, kacang. Okey. Dengan santan sawit, gula merah, pulut. Ini apa sagu ah? Yang ni sagu. Sagu merah. Ya. Oh, tu geng. Premium ni. Tadi berapa ringgit? Yang ni, yang ni RM6. Ini RM6. Ya. Yang ini RM6 juga. Ya. Okey. Terima kasih. Saya makan dulu ya. Okey, sila. Telah jauh aku merentas pelbagai negeri berjalan kaki. Tak ada aku apa je. Setelah aku penat berjalan 3 minit daripada homestay aku ke sini, akhirnya aku dapat menikmati mi kari dengan cendol daripada aku boleh kata warung Cendol Corner santan sawit yang berada dekat depan Masjid Rahmah, dekat Alostar lah, dekat Taman Wira. Dekat ni Taman Wira lah. Senang je, tepi jalan kau dah nampak dah. Macam kau nampak ni, aku ambil ni ialah mi kari yang harga dia RM6. Lepas tu aku ambil cendol pulut. Cendol pulut. Tak mahu kat sini banyak lalat musim-musim. Dia dah sama musim dah. Lepas tu pula meja aku pula melengkung-lengkung. Lepas tu okey, untuk yang inilah dia punya owner dia ada belanja tadi. Belanja aku keropok leko. Agak menderita sikit aku nak makan sini ialah sebab aku datang ni, time aku datang ni orang ramai. So meja penuh. So mana yang ada tu aku duduk dah. Okey, kalau kau dapat dalam semangkuk mi kari aku ni, dia macam biasa dia akan bagi kau semangkuk mi kari yang ada mi. Dalam dia aku tengok dia ada mi, dia ada tahu, dia ada fish cake, ada fish ball, ada ayam. Yang penting ada ayam, sayur-sayur lain macam biasalah. Dan satu dia kena ada tahu kering ni, baru simbolik kepada mi kari. Mula-mula aku nak rasa kuah ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Okey geng, aku cakap terus terang, aku mula-mula ingat mi kari ni masin. Sebab apa? Kalau kau tengok kuah dia warna coklat oren tau. So kita ingatkan dia masin. Kalau kau tengok dia cair just nice lah. Dia tidak begitu pekat, dia tidak begitu cair. Rasa dia pun okey. Aku mula-mula ingatkan dia masin. Rupanya dia okey. Dia ada rasa kari, dia ada rasa masin, dia ada rasa masam sikit. Manis pun ada. Yang penting kena ada semua rasa tu. Lepas tu kalau pasan dia ada bagi sambal kat atas. Sambal tu kena kacau sikit, kena gaul-gaul sikit, kena gu sikit. Geng, tukar angle pula. Baru nampak cantik angle sini. Okey, aku kacau-kacau dia punya sambal ni. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okey, memang macam yang aku fikirkan. Sekali lagi. Macam aku cakap tadi, dia punya kuah ada penuh rasa rempah, rasa kari tu dia ada rasa masin-masin sikit. Manis di ujung. Tapi bila kau makan dengan sambal dia manis. Dia pedas manis. Dia tidaklah pedas yang sangat pedas. Dia rasa pedas manis sikit. So bila rasa pedas manis tu dia jadi sedap lah. Dia jadi sedap. Dia melengkapkan rasa tu. Memang ngam sangat. Minum-minum petang lain dekat sini. Kat sini sebelum mi kari ni ada dekat mi hun sup, ada juga laksa. Macam kita minum-minum petang memang steady. Dia pun bagi beberapa ketol ayam dekat sini. Kita rasa dulu ayam dia. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lembut. Aku dapat ni ayam isi. Adalah dalam 3-4 ketol ayam. Okey lah. Untuk harga RM6 okey, dapat telur sekali. Tak nak komplain apa lah. Aku tengok kat sini pun macam jadi pot orang lepak tau. Banyak meja-meja ni memang geng-geng banyak lepak sini. Pasangan suami isteri pun lepak sini. Aku tengok warga emas nak dating berdua pun lepak sini. Simple lah. Tempat dia pun best bagi aku. Redup bawah pokok. Okey, bawah pokok ni memang redup. So memang steady. Belakang ni kau nampak ada pula pokok buluh. Memang relax. Kalau berada tadi ada modal lebih, meja-meja yang mana melengkung tu dia boleh betulkan, dia boleh cari, dia boleh beli meja baru yang lebih cantik. Macam meja aku ni melengkung. So aku duduk dia nak menurun ke sini. Tak apa, itu kecil punya lah. Tunggu ada rezeki. So aku nak layan dia punya cendol lah. Cendol yang aku order ni ialah cendol apa namanya? Cendol pulut. Ya, ini dia. Okey, dah nak cair dah. Aku kena sedut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau tengok dalam semangkuk cendol pulut aku ni, bagi cendol dengan mangkuk yang besar. Cendol ada kacang, ada jagung, ada sagu, dan ada pulut dah. Macam biasa. Aku kacau dulu dia punya aisnya, gula dia aku kacau sekali, gaul-gaul.
Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk. Santan dia tu rasa lebih kurang macam santan biasa dia sebenarnya. Rasa dia lebih kurang. Aku nak dapat detect perbezaan dia pun agak susah sebenarnya. Tapi dikatakan cendol sawit ni lebih banyak khasiat dia, lebih berlemak. Air gula dia pula, gula dia bagi aku gula dia pun manis yang elok. Dia tak perlu tak banyak untuk menjadi lebih manis. Ada certain tempat dia kena letak air gula yang banyak untuk bagi manis. Kadang-kadang sampai kita bercendol dia warna gelap. Tapi yang ini okey lah. Warna aku tak berubah-ubah. Kita layan cendol dia pula. Okey, cendol dia rasa macam biasa lah. Cendol dia rasa macam biasa. Tapi okey lah. Tapi okey juga sebab dalam cendol ni dia ada letak jagung, kacang semua. Sebab ada kadang-kadang certain tempat boleh kata ada cendol biasa. Dia betul-betul biasa. Jagung pun tak ada, sagu apa pun tak ada. Kan? Ini okey lah dapat semua. Lepas tu aku nak layan dia punya pulut. Tu dia. Pulut besar penumbuk dia bagi. Macam mana aku nak makan ni? Ni rasa dia bismillahirrahmanirrahim. Pulut yang aku dapat ni lembut, cuma dia tawar. Pulut dia kurang rasa lemak lah. Ni untuk aku lah, kurang rasa lemak. Lembut dah okey dah. Banyak dah okey, cuma kurang rasa lemak. Bah sikit rasa lemak tu. Kat sini pun tengoklah ada banyak jenis cendol. Pening aku. Nak ambil cendol apa pening, tapi macam biasalah. Kita layan cendol gelak-gelak je kan. Kalau kau nak layan cendol buah pun ada kat sini kan. Premium tu. Jom kita layan ni pula. Keropok leko. Yang ini owner belanja. Dia kata ini dia belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, juga keropok leko ni rasa macam keropok leko biasa lah. Mana tempat pun kurang. Memang santai kalau ada petang-petang dengan keropok leko. Dan aku nak cerita sikit. Next time lah, kalau diorang ada bajet lebih, diorang boleh tambah menu-menu lain. Tambah rojak je. Sebab ya aku tahu orang utara dia suka makan laksa, mi kari dengan cendol. Tapi kalau aku suka makan rojak. Diorang boleh buat cucuk udang. Diorang mungkin boleh tambah menu macam cucuk udang ke, tambah menu macam pasang buat rojak ke, kan? Menarik juga kat sini. Betul tak? Saja nak lepak-lepak. Aku rasa ini macam spot untuk geng-geng taman kat sini lah. Ataupun geng-geng lepak, ataupun orang yang penat-penat balik kerja boleh lepak sini. Cuma itulah, parking tepi jalan. Risiko sendirilah. Okey geng, aku nak semakan siapa-siapa yang pengen nak layan cendol ke musim-musim panas ni, ataupun tak tahu nak layan cendol kat mana, ataupun tekak ni menggidam cendol, kau boleh datang kat Cendol Corner Santan Sawit yang berada kat Taman Wira, depan Taman Wira ni. Cakap tengok daripada mana tak biar, insya-Allah dia akan bagi sagu lebih sikit. Okey geng, aku teruskan makan masing-masing. Jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tawid. Insya-Allah ada baik, ada budaya, ada makan menarik aku. Terima kasih sebab sentiasa support kau. Assalamualaikum. Bye bye.